Hai, Assalamualaikum. Sebenarnya, anak bujang saya ni dah berapa hari tak sihat. Semalam bawa dia pergi klinik. Dan selera makan ni pun tak ada. Makan muntah. Sementara dia layan TV tu, kita pun bawa lah kereta. Nengoklah kat awan tu, punyalah gelap segelap-gelapnya. Okey, Amsyah turun kereta. Tunggu ibu dekat lift. Ibu bagi tahu dia lah. Macam tu lah gaya dia. Dah tekan lift, apa tunggu lagi? Naik atas lah. Dah naik atas. Tak tahu lagi. Buka pintu lah, apa lagi? Kan, kita ni nak masuk dalam, nak cepat-cepat makan. Perut dah berkencorongan. Macam mana sebutan dia? Berkencorongan, berkeroncong. Berkeroncong tu menyanyi kan? Lantaklah situ. Sambil-sambil kita hintai-hintai kejap kat bawah. Okey, kereta dalam petak yang betul. Dia lambai-lambai. Comel je. Masya Allah, tabarakallah anak ibu ni. Anak yang soleh. Nak bagi tahu, apa dia makan ni tak habis pun sebenarnya. Tapi tak apalah, janji dia dapat makan. Tak adalah setengah. Suku je daripada makanan tu. Janji dia makan daripada tak makan kan. Kalau tak favourite dia ni, menambah-nambah. Bukan tu je. Maggi kat rumah ni 3 bungkus sekali makan. Tapi apakah daya, tengah tak sihat. Doktor kata tekak dia bengkak. Mak dia pula buka-buka mi, mana lauk aku? Oh, kat belah bawah ni oden ni Risau aku. Aku ingatkan orang ni bagi aku mi macam ni. Ingatkan tak ada lauk dia. Ada. Tu je lah untuk hari Jumaat. Bye.